Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab pedoman sembahyang berjemaah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala, dan adalah semayang berjemaah di rumah dengan isteri dan anak-anak dan khadam-khadam itu afdal jika sekiranya ia pergi ke masjid, niscaya jadi hampa mereka itu daripada berjemaah. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan orang lelaki khususnya yang ada keluarga, isteri dan anak-anak, dan ada bersamanya khadam-khadam ataupun orang gajilah bahasa sekarang. Khadam ni bukan hamba hamba tu lain, khadam tu lain. Khadam ni asal dia tukang khidmat lah. Tukang khidmat buat kerja rumah. Yang kita panggil sekarang ni orang gajilah. Jadi dia kata kalaulah kita pergi semayang berjemaah, menyebabkan orang-orang di dalam rumah kita itu tak boleh semayang jemaah, bukan tak boleh, tak dapat semayang berjemaah, maka dia kata afdal mayang di rumah tu secara berjemaah berbanding di masjid. Dia kata dan adalah semayang berjemaah di rumah, bukan semayang seorang rumah. Semayang seorang rumah kalau tak ada khilaf lah, tak afdal lah. Ni dia semayang rumah tapi berjemaah. Dengan siapa? Dengan isteri dan anak-anak. Dan khadam-khadam itu afdal, banyak pahala lagi jika sekiranya ia seorang tu pergi ke masjid, nescaya jadi hampa mereka itu anak-anak isteri. Jadi hampa ni makna tak boleh buat daripada berjemaah, tak boleh buat jemaah. Jadi maknanya kalau kita pergi semayang masjid, menyebabkan anak-anak, isteri-isteri di rumah kita tu boleh semayang jemaah, mari jemaah tu afdal. Mari jemaah di masjid tu afdal. Cuma masalah ni dia khilaf ulama. Dia khilaf. Adakah afdal seorang laki-laki adakah afdal seorang laki-laki memilih untuk semayang berjemaah di masjid berbanding di surau atau adakah afdal seorang lelaki memilih untuk semayang berjemaah di rumah berbanding semayang di masjid ataupun surau jikalau tidak mendapati isteri dan anak-anak dia itu mayang jemaah di rumah? Adakah afdal mayang di rumah ataupun lagu mana? Tu sebenarnya khilaf. Kitab kita ni menunjukkan bahawa afdal semayang berjemaah di rumah dengan qaid kalau anak-anak dan isteri kita tu tak boleh semayang berjemaah kalau kita pergi masjid. Maknanya kalau mereka masih boleh berjemaah, misalnya mereka buat semayang jemaah perempuan saja misalnya, kita afdal pergi masjid lah ketika tu. Dan satu lagi caranya yang mungkin malas nak buat apa dia? Iaitu laki-laki pergi masjid juga. Lepas tu bila balik rumah gak, dia pula ulang semayang. Dia panggil semayang i'adah. Boleh juga gitu. Tapi malas sikit kita ni nak ulang 4 rakaat pula jenuh. Tu.
Antara syarat semayang ulang ni, boleh semayang ulang ni, ialah semayang kedua tu dia semayang berjemaah. Walaupun semayang pertama tu semayang seorang dah, ataupun semayang jemaah dah, tiba-tiba dia jumpa pula di tempat yang kedua tu semayang lagi, dia boleh semayang lagi, semayang ulang. Sama juga di rumah tu, untuk bantu ahli keluarga di rumah kita tu untuk berjemaah, kita pun ulang semayang, boleh juga. Tapi malas sikit lagi tu ya. Jadi ala kulli hal, mana-mana boleh berlaku. Cuma saya cuma satu benda kita mikirlah, yang saya tak dapat jawapan lagi, ialah kalau contoh di sekitar perumahan kita itu tu imam ni masalah berlaku, masalah dari sudut bacaan lah maksudnya, bukan masalah rogol orang, bukan. Masalah dari sudut bacaan dia yang menyebabkan kalau kita zahir tengok tu macam tak sah, ataupun macam kalau sah pun dosa, contohlah. Mana masalah lah tu imam tu, bacaan yang salah. Surah pertama salah, masjid pertama salah, masjid ketiga salah. Dan kita boleh baca dengan betul tanpa ada sebarang kesalahan. Adakah ketika itu afdal sembahyang sendiri ke jemaah? Tu masih lagi dalam pencarian. Tak tahu lagi tu. Wallahu a'lam. Tu antara persoalan yang timbul lah. Okey, kemudian, dan jika bercampur laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak dan khunsa dan perempuan, diperbuatkan satu saf. Diperbuatkan satu saf. Okey, sekarang ni campur belaka. Ni bab lain ni, habislah bab tadi tu. Ni bab lain pula. Sekarang ni nak mari sembahyang jemaah, ada laki-laki, ada budak-budak, ada khunsa. Khunsa dalam kitab fiqh ni panggil khunsa muskil. Khunsa muskil ni dia ada gambar dia. Tak tahulah Google ada ke tak. Kita tarik sendiri tengok, ada ke tak. Bahagian image lah, image. Bukan bahagian penerangan tu. Tulis khunsa muskil, type image, tekan kat image tu. Dia punya kemaluan tu ada dua. Wal'iyadzubillah. Dalam di tempat di kawasan kemaluan dia itu ada kemaluan lelaki lah, masa sama ada kemaluan perempuan. Pesan gitu. Kita tak ada gitulah kau. Tak tahu dalam surah tiba-tiba ada khunsa, tahu. Buat tak mengaku itu. Khunsa muskil, dia ada dua kemaluan, dan doktor tidak mampu untuk menentukan dia jantina mana. Tu khunsa muskil. Tapi kalau dia khunsa dan dapat menentukan jantina dia dah, sebab salah satu daripada alat kemaluan dia berfungsi, dia panggil khunsa wadih. Khunsa wadih jelas lah, itu dia akan hukum dengan hukum jantina dia lah. Kalau laki-laki, kalau perempuan-perempuan. Begitu. Okey, kemudian dia kata, kalau semua laki-laki campur, bukan campur ni makna ikhtilat tu kan. Campur ni makna ada belaka. Ada belaka laki-laki, budak-budak, khunsa perempuan. Maka diperbuat satu saf. Dia buat satu saf belaka. Dalam satu saf tu, laki ada, perempuan ada, budak ada, khunsa ada. Tapi nak buat gitu kok syarat keluarga tu. Kena kalau takdir buat juga gitu, walaupun bukan keluarga. Okey, nak khabar ni je. Niscaya hasil pahala saf. Hasil pahala saf. Dia buat satu saf, semua tu ada belaka, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, khunsa. Hasil belaka pahala saf. Hasil belaka buat pahala saf. Tapi dia kata dalam kitab Asnal Matalib Syarah Raudhut Talib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kata, susunan saf yang mengikut tertib yang kita buat, yang kita bahas sebelum ni, laki dulu, laki dewasa dulu, laki kanak-kanak kemudian perempuan belakang sekali, dan seumpamanya, hak tu termasuk dalam bab sunat, bukan syarat saf mayang. Yang nak khabar sekarang ini bukan suruh buat gini, nak katanya kalau buat gitu sah dah. Hasil dah pahala sah tu, cuma tak dapatlah pahala sah sunat tertib yang kita buat, yang kita bahas dulu tu. Laki depan, perempuan belakang, budak-budak kalau ada orang laki dewasa, utamakan laki-laki dewasa. Ikut tertib gitu. Hak tu pahala lain pula, pahala suku pula. Dari sudut sah tu sah belaka. Nak campur laki perempuan, kita contohnya balik gaya. Balik gaya ramai orang, 25 orang dalam satu rumah. Jadi seorang tu imam, tinggal 24 orang. Rumah pula rumah kecil je. Rumah tak besar mana. Kalau nak pisah laki perempuan tak cukup lah. Melainkan kena sama habis sah.
Jadi dia buat pandai tu, ikut mula nak siapa nak masuk siapa. Semua mahram belaka lah. Kita takdir kata semua tu mahram belaka. Mana kalau apa nama tu, kalau setuh tak batal. Kalau setuh batal tu tak jadi mayang. Kalau kata boleh lelaki perempuan dalam satu sah, kita mikir pula dah kalau setuh mana. Sudah. Kita kata lah hak tu semua mahram belaka. Kalau setuh tu tak jadi apa. Tak jadi batal wuduk dan seumpamanya. Sah tak mayang? Sah mayang. Tapi tak dapat pada sunat tertib sah yang kita bahas pada minggu-minggu lepas. Sebab tu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib Syarah Rawdhut Talib kata susunan sah yang kita bahas tu sunat je, bukan syarat sah sembahyang jemaah. Tapi kalau kita buat sebaliknya, dengan makna tidak ikut turutan saf yang kita bahas pada minggu lepas, maka hukum dia makruh, tapi tak sampai tahap haram. Okey, tapi kalau contoh andai kata dalam satu saf tu lelaki perempuan bukan mahram, tu haram dari sudut lain pula tu. Haram dari sudut campur gaul. Bukan haram dari sudut saf tu begitu dah. Kalau tadi kita takdir hak kata mahram belaka, buat begitu makruh. Masih sah semayang dia. Tapi kalau kita andai kata dia tu campur lelaki perempuan yang bukan mahram, lagu mana? Bukan mahram, haram pula. Haram dari sudut apa? Dari sudut campur gaul. Main gojok gitu. Orang lelaki 2 orang, seorang perempuan, seorang lelaki, 2 orang perempuan pula. Main gojok gitu. Tu haram dari sudut lain pula. Haram dari sudut ikhtilat ataupun bercampur gaul. Dia panggil pergaulan bebas. Okey, kemudian dan jika jadi imam seorang atau jadi khatib semata-mata mengambil upah, niscaya tiada pahala akhirat baginya, bagi imam tu. Pak gitu. Dia kata apa? Dan jika jadi imam seorang, kalau seseorang tu jadi tu imam, satu, atau jadi khatib. Khatib mana ni? Ke khatib Syirbini nama orang tu, khatib khutbah jemaah tu lah. Khatib tu bahasa Arab, kita pun panggil tu khatib. Khatib bahasa Arab makna pengkhutbah. Okey, dia jadi tu imam ataupun jadi khatib tapi semata-mata mengambil upah. Mana jadi tu imam tu bukan kerana Allah Ta'ala, tapi nak pitih. Itu cakap mudah. Khutbah, dia khutbah tu, contohlah pejabat agama kata kalau siapa-siapa khutbah tu dapat 200 riyal, contoh. Siapa-siapa itu imam tu dapatlah gaji sebulan tu 3,000, contohlah. Walaupun mustahil 3,000 tu. Contoh 3,000. Jadi dia pun jadilah tu imam sebab tak ada kerja lain tu. Dia pun nak hidup ke. Jadi tengok ada orang ada 8 kekosongan tu imam ni. Jadi kita view lah kok dapat ke dia. Jadi bila dapatkan dia tu, jadi tu imam tu kerana nak ambil upah lah RM3,000 sebulan tu. Bukan kerana Allah tak, bukan kerana tanggungjawab dia, bukan kerana lillahi ta'ala ke akhirat ke dak. Maka hak ni dia kata niscaya tiada pahala akhirat baginya, bagi orang tak ada pahala. Jadi tu imam saja. Wal iyad billah. Jadi hak ni dia kata semata-mata ambil upah, bukan maknanya pas ni tu imam tak payah ambil upah. Lain itu beza. Bukan pas ni tu imam kita kena cut elang dia sebab takut tu imam tak dapat pahala. Kan gitu. Yang dapat yang tak dapat pahala akhirat sebab nak semata-mata mengambil upah tu nisbah tu imam tu sendiri. Bukan kait dengan EJK masjid atau surau. EJK masjid atau surau atau jabat agama tu memang patut dia beri upah dan elang pada tu imam tu, kerana dia kena jaga waktu tu. Tak mudah. Subuh nak bangun pula, sibuk nukang, zuhur nak kena berhenti dah. Dan itu imam. Sehari asar pula tak ada nak tidur ke mana ke, asar pula kena jadi tu imam pula. Dia letih kat situ tak. Dia penjaga waktu semayang kampung tu. Kalau tak ada dia, tak ada orang itu imam, tak ada semayang jemaah. Menyebabkan tak gugur fardu kifayah masyarakat tu kalau dia tak semayang jemaah. Besar tu benda fardu kifayah tu imam. Patut tu imam ni patutnya gaji tinggi, bukan gaji buat lekeh gitu. Ada elang tu imam bawah 1,000 pada lagi. Tu jeng lakon. Patutnya elang tu imam tu tinggi sebab dia tu kerja fardu kifayah tu. Bukan kerja biasa-biasa tu fardu kifayah. Tak ada dia tu kampung kita dosa belaka kalau tak ada seorang semayang.
Kalau tak ada dia tu, menyebabkan seluruh kampung tersebut yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid surau tu akan dosa belaka setiap satu kepala. Tapi disebabkan ada Tok Imam ni, ada AJK masjid pula dan surau yang mari sokmo-sokmo tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, menyebabkan gugur fardu kifayah masyarakat tersebut, maka menggugurkan fardu kifayah masyarakat ni satu benda yang besar. Bukan benda lekeh. Tu macam urus jenazah lah. Jadi setiap AJK masjid dia ada tim pengurus jenazah dia dalam kampung tu. Kalau tak ada dia, siapa nak urus jenazah? Nak panggil orang yang bukan ahli masjid surau, tak reti nak buat. Tak reti nak buat sebab tak pernah buat. Jadi hak pernah buat tu orang masjid surau lah, yang duduk situ, yang ada AJK dia yang menguruskan jenazah, yang boleh buat dan menggugurkan tuntutan fardu kifayah kampung tersebut. Tak ada puak-puak ni tak gugur tuntutan fardu kifayah dalam kampung tu, dosa setiap satu kepala. Tu. Jadi kalau orang kata ada upah pada imam, Tok Bilal ke, orang-orang yang urus jenazah ke, patutnya kena sokong lah. Sebab dia buat kerja besar, bukan kerja kecil. Okey, kemudian dia pun nak hidup ke? Kan? Kalau dia tu 24 jam kerjanya tu imam saja, patutnya bagilah pitih lebih sikit, boleh dia hidup. Tak kaya pun boleh hidup lah. Nak kaya cari lain lah pula, pergi niaga ke guana ke. Okey, kemudian kata musannif rahimahullah taala, kerana tiap-tiap ibadah, ni sebab kenapa tak dapat pahala akhirat. Kerana tiap-tiap ibadah yang disekutukan padanya pada tiap-tiap ibadah tu antara dunia dan akhirat, maka situ mana? Maka padanya ada perincian. Ini ada perinci. Sekarang ni kita jadi Tok Imam, Tok Khatib lillahi ta'ala. Tiba-tiba kita ada qasab benda lain juga. Hak tadi qasab semata-mata upah, bukan lillahi ta'ala. Hak tu memang kosong tu. Sekarang ni dia nak bincang kaitan dengan sebab apa tak dapat pahala akhirat. Nak bincang. Bila sesuatu amalan soleh itu bercampur padanya lillahi ta'ala dengan benda dunia, dia jadi dua benda ni. Benda yang dia akan perinci. Iaitu dia kata jika ghalib dunia. Ghalib ni mana? Dunia tu niat lebih sikit, 70% dunia, contoh, maka tiada pahala baginya, bagi seorang dia niat itu imam ni nak dapat pitih elau sebulan 3,000 di masjid tu. Jadi dia pun jadi Tok Imam. Sebab apa? Nak dapat pitih tu lah, semata-mata tu 100%. Tu memang tak dapat pahala. Hidup bukan 100%, 65% je. Lagi 35% lillahi ta'ala, tak dapat pahala juga. Sebab apa? Sebab dunia lebih. Dunia lebih. Ni antara benda yang perlu dijagalah bagi orang-orang yang jadi Tok Imam tarawih. Dia direct sebut Tok Imam tarawih. Kadang buat iklan poster masjid ke mana-mana lah. Dia buat iklan poster, dia buat syarat jadi Tok Imam bla 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 bla. Dia pun buh elang tu, bawah tu. Elang sepanjang 30 hari Ramadan ni, elang dapat RM10,000 contoh. Semua pun pakat daftar lah. Daftar tak ada masalah lah. Nak itu imam tu tak ada masalah. Yang masalahnya apa dia? Bila dia daftar itu imam tu, kosak nak dapat RM10,000 tu. Itu masalah. Tak ada masalah pun nak daftar, nak interview dapat itu imam, tak salah. Bukan salah tu, salah hati tu, hati. Kalau dia kosak betul-betul, RM10,000 ni banyak orang ni. Boleh beli, boleh bayar hutang PTPTN ke guana ke. Jadi dia pun kosak nak dapat RM10,000 tu semata-mata, itu saja. Ataupun berat sebelah nak dapat RM10,000 tu semata-mata tu saja, 75% nak dapat RM10,000 tu, maka sepanjang itu imam tak dapat pahala. Gitu nak kata tu ya. Tapi kalau dia masuk tu kosak dah dapat RM10,000 tu 25% je, lagi 75% tu lillahi ta'ala. Maka hak ni lepas tu. Dan jika ghalib akhirat lebih lagi, maka baginya, bagi orang tersebut pahala qadarnya, qadar hak ghalib akhirat lah. Jadi ghalib akhirat tadi apa dia? 75%. Maka dapat pahala 75% sahaja. Lagi 25% kosak nak RM10,000 tu tak dapat. Dia kosak dapat RM10,000 tu 5% je.
lagi 95% tu memang lillahi ta'ala. Maka dapatlah pahala 95%. Gitu ya. Tapi kalau berat lebih dunia, 60% dah dapat 10,000, 80% dah dapat 10,000, tak dapat pahala langsung. Jadi kalau ada orang buka poster nak jadi tu imam masjid surau mana-mana, dalam negeri ke, dalam negara ke, di luar negara ke, maka hak tu kena jaga hati sikit. Takut kita jadi tu imam tu sebab nak pitih. Tak boleh itu. Jadi tu imam sebab nak pitih tak boleh, kerana tidak ada qasad akhirat langsung ataupun berat kot dunia banding hak akhirat, banding lillahi ta'ala. Imam ni tugas dia penting mengesahkan sembahyang orang belakang. Tugas dia penting menanggung Fatihah makmum yang tak sempat baca Fatihah sampai habis. Dosa tu nak tanggung orang tu. Ke akhirat makmum-makmum hak pernah jadi tu imam tu, makmum-makmum yang pernah menjadi makmum kepada dia tu bakal cari dia esok-esok. Mu ni sebab mu lah tak sah sembahyang ni. Sudah kita ditanggung kita pula. Pakai cari belaka. Beritahu. Lepas tu nak ibadat imam dan makmum ni perlu ada pengetahuan. Supaya kita tak terjebak dalam perkara yang haram dan tidak sah. Ni pendapat siapa ni? Ni pendapat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali dia buat perincian. Mana-mana ibadat kalau dia qasad dunia lebih, maka tak dapat pahala. Kalau dia qasad akhirat lebih, dapat qadar seqadah lebih yang akhirat tu. Pendapat kedua Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam. Hak ni lagi kerah. Dia kata kalau dia qasad dunia walaupun 1% tak dapat pahala tu. Beres lalu, tak ada apa. Dia kena qasad lillahi ta'ala tu, niat lillahi ta'ala 100% saja baru dapat pahala. Sikit je maka tak dapat pahala langsung. Itu Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Pendapat ketiga Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, dia kata kalau dia qasad dunia 99%, 1% yang akhirat lillahi ta'ala, dia dapat juga pahala 1% tu. Gitu pula. Dia hujah dengan dalil surah Az-Zalzalah tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin sababi. Siapa-siapa yang beramal benda baik walaupun sebesar zarrah saja, sikit je, dia dapat pahala tu. Allah Ta'ala akan tunjukkan pahala tu. Tu dalil Syekh Ibn Hajar. Tapi pendapat yang muktamad adalah kitab kita ni. Kalau lebih dunia tak dapat langsung, kalau lebih akhirat dapat qadar akhirat itu saja. Tu dalam bab mana-mana amalan lah, puasa ke, ngaji Quran dan seumpamanya. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan jika bersamaan, bersama apa? 50-50. Dunia 50, akhirat 50. Gugurlah pahala baginya, bagi imam atau khatib yang ambil upah tu. Gugur pahala 50-50. 50 akhirat, 50 dunia. Tak dapat pahala juga. Tak dapat pahala juga. Ni bab ikhlas. Bab ikhlas ni mudah ya nak faham, tapi payah nak amal. Kita buat satu benda, orang keji kita tak marah, orang puji kita tak kembang hidup. Itu ikhlas. Ni bila puji ke, dah ada lalu. Orang keji ke, orang peli ke, orang kutuk ke, dia berasa hati. Tu antara benda yang menunjukkan kita tak ikhlas buat benda. Kalau orang ramai je semangat buat, orang sikit tak semangat buat, tu tak ikhlas tu. Dia ramai ke, sikit ke orang, dia buat juga amal tu, itu dia panggil ikhlas. Sebab dia tak tengok orang. Ibarat seperti orang kata dia nak bagi mah ke, dia nak bagi batu ke, aku tu tak buat. Gitu tu ikhlas. Tapi kalau ada kecenderungan berat sebelah, tak ikhlas. Kalau ramai semangat buat amal, tak ramai orang tak semangat buat amal. Macam orang mengajar kalau ramai semangat mengajar, kalau sikit tak semangat mengajar, tak ikhlas mengajar tu. Dia mengajar tak kira sikit banyak. Sebab mengajar ni kerja yang Allah taklifkan pada orang pandai untuk bimbing orang tak pandai ataupun orang yang nak tambah ilmu. Orang yang depan ni bukan mesti tak pandai belakang. Ada orang pandai dah, cuma nak tambah lebih lagi. Ataupun nak memantapkan lagi kepahaman dia hak sebelum ni. Tu. Dan ada hak yang mari tak faham tu, dan dia mari-mari faham bila kita terang dan kita jelaskan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, balik pada kitab fiqh kita,
Dan jika tiada syak dan jika syak imam akan niat di dalam qiyam imam, qiyam ni dia. Kemudian yakni selepas daripada takbiratul ihram segala makmum. Sudah cari pasal ni. Niscaya harus bagi imam takbir perlahan-lahan serta dengan niat imam tu. Okey, ni kes apa ni? Sekarang ni Tok Imam. Ni Tok Imam yang kes lah. Jadi orang itu Imam kena tahu kan. Tok Imam dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Makmum pun Allahu akbar. Takkan nak lena pula. Makmum pun takbir lah. Lepas makmum takbir, imam jadi aku rasa macam tak niat sembahyang ni. Sudah gitu. Bila tak niat sembahyang ni tak sah sembahyang imam ni. Sedangkan makmum dah takbir dah. Kalau ikut kaedahnya tak sah lah makmum sembahyang. Sebab dia ikut siapa? Dia ikut orang depan pun tak niat sembahyang, dia ikut siapa? Jadi anjuran syaraknya suruh buat kena suruh tu imam takbir pelan-pelan tu, jangan dengar kat speaker pula. Satgi mari lepas salah mana tu imam takbir lagi. Sudah itu slow betul lah, slow berlafaz dan slow dan tak dengar kat mic. Tariklah mic sikit. Itu ya, tarik mic sikit. Apa dia buat gitu? Sebab gini, kalau dia tak takbir semula, sedangkan dia syok niat kedok, jawapannya sembahyang imam tak sah. Lepas tu makmum ikut dia pun tak sah lah. Jadi kalau dia diam gitu sampai ke akhir salam, dia terpaksa buat pengumuman kata sembahyang demo semua ni tak sah sebab aku tak niat tadi. Sudah. Takkan buat gitu. Dan syarat makmum ni pula mesti yakin bahawa imam tidak batal sembahyang, baru boleh ikut. Daripada rakaat pertama takbiratul ihram sampai salam, syarat makmum nak ikut imam ni ialah dia yakin bahawa imam tidak batal sembahyang. Tu ya. Salah satu syarat lah. Jadi sekarang ni kalau contohlah dia tahu batal tak memang batal. Jadi disebabkan tak mahu bagi tahu ataupun tak mahu menyebabkan makmum tahu imam telah batal, maka syarak kata antara solusinya imam takbir pelan. Supaya makmum tak sedar bahawasanya imam tu baru takbir. Tu. Apa dia? Diulang tu tangan. Tangan tak gerak. Gerak memang ke kantor ya. Buat pula tak imam macam tu. Tak payah. Sebab takbiratul ihram tu rukun qauli, angkat tangan tu sunat. Jadi selesai lah. Tak payah angkat tangan pula. Angkat tangan jeng mana pula tu imam lepas Allahu akbar ke. Makmum belakang jahat kau. Tengok tu imam. Mana pula tu imam gini hari ni. Jadi takbir saja tak perlu angkat tangan. Ingat tengok sebenarnya. Jenazah jin jeng depan tu. Mana pula jenazah ni. Sudah. Jadi takbir tu tak payah angkat tangan lah. Tak payah angkat tangan, slow-slow je. Jadi bila slow-slow je makmum tak tahu. Jadi sekarang ni seolah-olah zahir hukumnya pada makmum ialah imam sedang tidak batal sembahyang. Zahirnya begitu lah untuk makmum. Walaupun kita imam ni tahu dah kita ni batal ni, tak sah ni, kawan ni ikut dah. Tak apa, tak nak salah. Tak payah buat pengumuman apa dah. Lepas tu makmum tu dah sah namanya. Tak payah buat pandai buat pengumuman apa tak payah. Menyusahkan diri sendiri. Sama juga kalau tu imam tu tu imam tu terlupa mandi junub. Terlupa mandi junub tu. Lepas tu esok subuh pula Jumaat insan setengah sejadah. Lepas habis salam baru teringat, Allah lupa nak mandi junub. Macam mana tu? Tu tak perlu khabar ke makmum. Makmum sah dah sembahyang dia. Tapi imam kena ulang balik. Selu-selu imam balik belah, tu balik rumah, mayat mandi mayat. Mayat mula. Gitu ya. Tak payah buat pengumuman pula. Minta maaf banyaklah wahai makmum Surajati ni. Buat apa pula tak imam ni? Saya sebenarnya junub ni, tak mandi lagi. Buat malu orang ya. Buat malu ke dia ya. Orang pula tu imam junub malam-malam. Pagi-pagi tak mandi. Tak payah tu. Kecuali kalau bak najis yang najis aini panggil. Najis kan ada dua, najis hukmi, najis aini. Najis hukmi ni najis yang dah hilang bau rasa warna tapi kita tak basuhi. Masih najis lah pakaian tu. Dan yang keduanya najis aini, maknanya ada lagi najis tu kat kita ni. Contohnya tahi stopok tahi kucing kat poket dia. Dia mari semayang.
Mari semayang. Macam biasa, Allahu Akbar. Pas semayang sedar, Allah ada tek kucing tokol lah dalam poket. Hak tu kena buat pengumuman. Kena buat pengumuman apa? Sebab semayang makmum ketika tu memang tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab najis ain ini dipanggil benda hak jelas patut dilihat dan patut dibau dan patut dirasa. Tapi makmum tak sedar sebab kecuaian makmum. Maka makmum yang semayang pun tak sah. Hak tu imam wajib buat pengumuman. Bukan sunat lah tu, wajib. Imam tak buat pengumuman, dosa tu imam. Itu dosa tu imam. Walaupun makmum tak dosa sebab dia ingat zahirnya itu tak ada apa lah. Tapi itu najis aini. Najis aini najis yang boleh dihidu dan dilihat kalau tengok tu imam tu. Dibau. Tiba-tiba tak buat elek makmum. Jadi itu atas dasar kecuaian makmum lah menyebabkan makmum pun tidak sah semayang. Tapi kalau najis hukmi tak ada masalah. Najis hukmi najis yang tidak ada bau, rasa, warna dah, tapi tu imam tu tak basuh dia punya jubah dia mari semayang. Hak tu imam saja kena ulang balik, makmum sah semayang. Sebab najis hukmi dia panggil najis yang tersembunyi, maka susah makmum nak detect. Maka hak tu tak dikira kecuaian makmum. Maka sahlah makmum tu. Jadi hadas kecil, hadas besar, najis hukmi. Kalau ada pada tu imam, tak payah buat pengumuman lepas tu. Makmum yang semayang sah, tu imam je balik semayang mula ke rumah tu. Tapi kalau najis tadi tak kata mana imam sudah selepas semayang. Semayang. Tengah semayang baru sudah. Mana dia terus lah. Tengah semayang belum. Tengah semayang. Tu imam tengah semayang. Ni masalah belakang ni. Tu imam tengah semayang. Kalau tu imam tengah semayang, dia baru teringat Allah junub ni. Macam mana? Tu imam sepatutnya dia kena keluar. Dia tak disambung semayang dah. Kalau dia sambung semayang juga, dosa tu imam tu. Sepatutnya lah. Tapi ada kau buat gitu. Ada dah buat gitu. Kalau ada, beres lah. Kalau ada, makna kalau tu imam keluar, orang hak belakang ni kena ganti. Kena ganti. Batu orang yang duduk belakang tu imam ni kena pandai serba-serbi. Tu imam ada masalah guna dia keluar daripada tempat tu imam tu, maka hak yang belakang dia kena ganti depan. Dia panggil istikhlaful imam, ganti tu imam. Itu kalau dia berhenti keluar lah. Kalau tak berhenti keluar sesat. Imam dosa sebab tak berhenti. Imam dosa sebab tak berhenti. Dan dia tak perlu buat pengumuman kepada makmum belakang. Sebab apa? Sebab semayang makmum tu dia yakin bahawa imam tidak batal semayang. Dan hadas-hadas ni benda yang tidak zahir dan tidak jelas pada makmum, maka tidak dikira kecuaian makmum, hanya kecuaian imam. Imam saja berdosa sebab teruskan semayang, dan imam kena wajib ulang semula semayang. Kalau dalam waktu dia panggil adaan, kalau dalam waktu dia panggil i'adah, ulang. Kalau dalam dua waktu dia panggil qada. I'adah semayang ulangnya ada dua, ada hak wajib, ada hak sunat. Yang dulu kita bahas semayang ulang tu hak sunat. Hak ni yang wajib ulang sebab tak sah semayang. Tak sah semayang imam tu. Kemudian ia seorang makmum tadi, imam tadi baca Fatihah dan sahlah semayang segala makmum dengan imam. Itu imam pun takbir slow-slow, baca Fatihah macam biasa. Dia kan kena baca kuat kalau baca kuat Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Lepas tu sah tak semayang makmum? Sah. Imam sah tak? Sah. Sebab dia dah masuk dalam takbiratul ihram dalam keadaan yakin dah dia niat. Tu. Kemudian kalau dia buat pengumuman guna. Dan jika mengetahui segala makmum, dengan demikian syoknya imam tadi. Kemudian bersemayang sekalipun. Tu imam buat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa ni imam? Saya ada pengumuman sikit ni. Saya tadi syok niat. Niat kedok takbiratul ihram. Jadi saya takbir sekali lagi. Satu. Ataupun masalah tadi saya ni baru teringat pas mayang baru teringat saya tak mandi junub. Dia buat pengumuman, pandai-pandai buat pengumuman. Tak kala itu, adakah makmum kena qada balik? Jawapannya tak perlu. Jadi tu imam buat malu dia. Jadi walaupun makmum tahu selepas semayang sekalipun imam tu hadap besar rupanya, imam tu hadap kecil rupanya,
Imam tu ada najis hukmi misalnya, dan imam tu syok pada takbiratul ihram tu niat kedok misalnya, maka hak tu makmum tetap tidak perlu ulang sembahyang. Tu wujud tu. Kecuali hak najis aini tadi lah. Najis aini dia kena wajib buat pengumuman lah, dan makmum kena sembahyang semula. Sama juga kes macam dulu tu di Selangor tu imam Jumaat dia tu terlupa satu ayat Fatihah, tinggal tak ingatlah ayat mana. Contoh kita buat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Makmum pun subhanallah pun dak, apa pun dak, makmum pun 2 kali 5 juga, nak cepat habis je. Dia pengalaman dah lepas takbir tu pi British, pi London, pi World Cup semua, masuk Assalamualaikum. Semua tak sedar belakang misalnya. Jadi ketika tu ada CCTV rakam. Dan mungkin sebagai makmum mungkin ada sedar dah ramai gitu, mesti ada orang sedar. Jadi macam mana sembahyang tu? Sembahyang tak sah. Bila tak sah, maka imam kena ulang, makmum kena ulang. Cuma kalau masalah sekarang ni Jumaat tu dah keluar habis dah waktu dia. Sembahyang asar dah masuk waktu asar dah. Qadha zuhur waktu ya. Tak ada qadha Jumaat. Tak ada istilah qadha Jumaat. Pakat-pakat buat poster pula. Insya-Allah kita tuan-tuan kita akan qadha sembahyang Jumaat pada hari sekian, pada tarikh sekian. Dia pilih hari Sabtu pula. Waktu cuti. Tak ada gitu qadha sendiri-sendiri saja, qadha zuhur. Itu. Okey, kemudian dan jika diselangi saf dengan mimbar atau tiang, tiada putus safnya, saf makmum tu, kerana dinamakan saf yang satu pada uruf. Ni biasa kalau masjid besar lah. Kalau Unizal ada orang Unizal, kalau contoh ada yang macam apa, yang rak dulu kat tengah-tengah dulu. Rak kat tengah-tengah dulu. Rak kat tengah-tengah tu ada Yasin semua tu, atau ada tiang ke, ada apa-apalah yang yang menyebabkan satu sah tu terputus, macam terputus lah. Maka kita kata jika diselangi sah dengan mimbar jarang lah. Mimbar ni jarang, kecuali kalau pergi Masjid Negeri Pulau Pinang. Masjid Negeri Pulau Pinang tu mimbar tu dekat sah yang ke lebih kurang 8 gitu. Dia depan sikit, dia belakang sikit. Mimbar dia. Lepas tu imam tu yang sah tu depan sekali, mimbar dia sah ke-8. Jadi macam mana orang yang sah ke-8 makmum tu? Maka dia kata hak tu adakah dikira putus sah? Tak kira putus sah. Ni kalau ada mimbar atau tiang. Tiang pun ada juga. Tiang sosok Masjid Abidin ke mana ke. Jadi macam zahirnya macam putus sah tu. Tak putus. Dia kira tak putus. Sebab apa tak putus? Sebab dinamakan sah juga yang satu. Dia kira satu sah juga pada uruf. Pada uruf ni, pada uruf setempat lah. Dia kira sebagai uruf syarak lah. Dia panggil sebagai satu sah juga. Dia tak putus lah. Yang putus tak putus ni kalau boleh masuk tapi orang tak masuk. Gitu. Tu baru putus. Orang boleh masuk ni, ruang boleh luas hari tu, boleh masuk seorang ni. Tak masuk pas sudah. Maka hak tu baru putus sah. Biasa putus sah gini ni bila mayang Jumaat sah belakang-belakang. Tu imam pula kalut nak mayang. Makmum pula lambat nak gerak depan. Jadi seorang ke depan, seorang ke depan, tu imam pun takbir dah. Allahu akbar, tu imam pun tak tunggu lama-lama sebab kena mualat. Jadi pergerakan makmum tu kena cepat lah. Kena isi cepat-cepat sah-sah belakang tu. Biasa sah-sah belakang ni terputus. Putus macam mana? Di Masjid Nizar tengok sendiri dahulu dah. Apa nama tu, di luar sah masjid tu ada yang lah tu, ada yang 3 orang. Lepas tu sah belakang pula 5 orang. Sah belakang lagi 8 orang. Lepas tu 2 orang pula. Macam mana pula gitu? Patutnya sah tu rapat lah pada depan. Orang yang makmum belakang tu jangan buat sah baru, melainkan sah depan penuh. Ini untuk buat itu, buat pala dia sendiri. Dia buat sah ni. Tambah-tambah pula musim panas nak kena bawa kipas. Lagi ya. Lagilah nak kena bawa kipas pula. Dia ambil tempat pok ada kipas. Untuk dia diri ke semayang. Jadi kena rapat lah sah tu. Okey, kemudian maka barang yang didapat oleh makmum yang masbuk, ni masalah lain pula. Maka barang yang didapati oleh makmum yang masbuk serta dengan imamnya itu dinamakan awal semayangnya. Semayang makmum masbuk. Masbuk mana ni? Masbuk rakaat. Apa dia kata? Barang yang didapat oleh makmum. Barang ni apa? Rakaat.
Rakaat yang didapati oleh makmum yang masbuk serta dengan imam itu dinamakan awal sembahyangnya, awal rakaat bagi makmum masbuk. Contoh sekarang tu imam rakaat 3, dia baru mari. Jadi itu adalah rakaat pertama dia. Tu imam rakaat 3 lah. Hak baru mari tu, itu dia panggil masbuk rakaat. Tu imam telah mendahului makmum yang baru mari tu, rakaat dia 3 rakaat. Dia baru mari. Baru mari tu baru rakaat pertama. Yang imam kekal rakaat 3. Tu ya. Dan barang yang dikerjakan kemudian daripada salam imamnya makmum masbuk itu akhir bagi sembahyang makmum masbuk. Allah. Jadi sekarang bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia kena tambah lagi 2 rakaat misalnya. Bila tambah rakaat, maka itulah rakaat akhirnya bila berakhirnya sembahyang makmum masbuk ketika tambah rakaat tu. Tu yang kata. Jadi bila dia mari ke tu imam, dia dapat rakaat mana tu imam, itu ke mana-mana pun awal rakaat dia. Kemudian selepas salam tu imam, dia akan naik tambah rakaat seterusnya. Maka hak bahagian akhir itulah akhir sembahyang dia. Kalau tambah 3 rakaat, 3 rakaat, rakaat ketiga terakhir tu rakaat terakhir dia. Kalau kena tambah 2 rakaat, rakaat yang kedua yang dia tambah itu yang rakaat akhir dia. Begitu. Okey, soalan, bila dia sembahyang subuh, dia mari rakaat kedua tu imam. Dia baca kunut sebab tu imam kunut rakaat kedua. Lepas tu dia pun pas salam naik rakaat seterusnya lagi 1. Soalan, kena baca kunut ke tak? Maka kita kata, maka mengulangilah kunut makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh, kerana kunut serta imam itu bukan tempatnya, bukan tempat kunut makmum. Nokta. Okey, sekarang ni dia kata bila kita mari rakaat kedua tu imam pun baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Kita pun kat tangan dia baca doa kunut. Adakah itu dikira kunut kita dan menyebabkan kita tak perlu kunut lagi selepas tambahan rakaat seterusnya? Jawapannya tak. Itu adalah kunut yang kita ikut imam saja, bukan kunut tempat kita, bukan kunut yang sepatutnya kita buat. Tapi kita buat juga sebab tu imam buat. Lepas tu lagu mana? Lepas tu imam beri salam, Assalamualaikum, kita pun naik dan ketika i'tidal baca kunut pula. Itu baru kunut pada tempat dia. Itu baru kunut yang disunatkan untuk kita. Hak tadi kita buat tu, hak tu ikut imam semata-mata. Tu kalau rakaat yang kedua dia sujud sahwi. Sahwi dia ikut dah sujud sahwi, pada tambah rakaat. Okey. Kalau tu imam dia sujud sahwi, okey, makmum mari rakaat kedua tu imam sujud sahwi, Allahu akbar. Adakah wajib makmum masbuk rakaat ini ikut juga sujud sahwi? Jawapannya wajib. Sebab apa? Sebab sujud sahwi itu sunat selagi mana tak ikut tu imam. Tapi kalau ikut tu imam saja, tu imam buat apa sekalipun, walaupun kita tak tahu dia salah apa, walaupun kita tak tahu dia salah apa tu, bila imam buat sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Mana-mana makmum yang tidak sujud sahwi, buat kerah gitu, maka batal sembahyang dia. Tu dia, batal sembahyang dia. Lepas tu soalan yang selanjutnya yang kita boleh buat ialah, kalau sujud sahwi, bila naik rakaat seterusnya selepas salam tu imam, makmum perlu sujud sahwi lagi tak? Makmum perlu sujud sahwi lagi ke tak? Sebab kita tahu ada kekurangan yang ada pada imam ketika sembahyang. Tahu macam mana? Sebab dia sujud sahwi. Kekurangan itu akan berjangkit pada makmum. Dan kita dah buat sujud sahwi. Adakah sekali bila rakaat terakhir makmum masbuk kena sujud sahwi juga? Jawapan dia sunat juga sujud sahwi lagi. Apa? Sebab sujud sahwi tadi bukan pada tempatnya. Sujud sahwi tadi ialah kerana ikut imam. Ini sujud sahwi yang betul-betul pada tempatnya kerana kita tahu kekurangan imam. Gitu. Maka sunat juga sujud sahwi bila rakaat terakhir kita. Gitu. Buatlah, tak buat sudah. Okey, kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan mengulangi tahiyat awal makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga, kerana tahiyat serta imam itu bukan tempatnya, tempat tahiyat. Ni lagu mana ni? Tu imam sembahyang maghrib rakaat ketiga dah. Rakaat ketiga kita pun baru mari. Jadi bila rakaat ketiga dah, bila dia tasyahud akhir, kita baru rakaat pertama.
Bila tasyahud lah ke dia. Tasyahud sebab ikut dia. Bila naik rakaat seterusnya, Allahu Akbar. Jadi seolah-olah hak tadi yang kita ikut rakaat ketiga tu imam, dan kita rakaat pertama, seolah-olah macam tasyahud awal kita lah. Sebenarnya bukan tasyahud awal kita. Itu tasyahud bagi imam. Dan kita buat tasyahud ni kerana sedang ikut imam. Itu bukan dikira tasyahud awal kita. Tapi bila kita naik rakaat seterusnya, rakaat yang kedua selepas salam tu imam, lepas tu sebelum bangkit rakaat ketiga, sunat ulang tasyahud tadi. Sebab itu baru tempat tasyahud awal kita. Lepas tu sekali naik rakaat ketiga, rakaat keempat ataupun rakaat ketiga maghrib, tasyahud sekali lagi, itu tasyahud akhir. Kalau sembahyang isyak, waktu rakaat ketiga, waktu rakaat keempat, tasyahud akhir. Begitu. Okey, jadi sembahyang maghrib, ikut sembahyang maghrib secara berjemaah boleh berlaku 4 kali tasyahud pada imam, pada makmum. Boleh berlaku 4 kali tasyahud dia buat. Lagu mana? Dia ikut tu imam pada rakaat kedua ketika tu imam tasyahud awal. Tu imam tasyahud awal. Dia pun baru mari. Dia takbir ikut imam. Allahu Akbar. Dia pun akan duduk tasyahud. Satu. Tu imam naik rakaat ketiga. Naik rakaat ketiga. Dia pun tasyahud akhir. Rakaat 3 lah maghrib ni, tasyahud akhir. Dia pun akan tasyahud 2. Lepas tu imam bagi salam, dia naik rakaat seterusnya. Naik rakaat seterusnya dia adalah naik rakaat kedua. Sebab tadi dia tasyahud tu tak dapat rakaat. Dia akan tasyahud sekali lagi 3. Lepas tu akhir rakaat dia akan tasyahud sekali lagi 4. Tu dia. Jadi antara satu masalah yang boleh tasyahud 4 kali ni ialah makmum yang masbuk rakaat ikut tu imam pada rakaat kedua sembahyang maghrib ketika tu imam tasyahud awal. Maka akan muncul 4 kali tasyahud tu makmum tadi kena buat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.